Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 17 Ramadan, hari nuzul Al-Quran. Allah Akbar, seronok anak-anak ni special. Ada kambing masak kari, gulai. Orang Kedah panggil gulai. Jadi insya-Allah kita nak packing ayat asal di luar sana. Kita tengok menu apa lagi. 17 Ramadan, hari nuzul Al-Quran insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam 17 Ramadan. Alhamdulillah. Hari ni ayam masak merah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Ini kari kambing. Bersama dengan Eti Asnaf sini. Syukur sangat Allah Taala. Hari ni ada kuih donat, ada puding. Oh, ya Alhamdulillah. Ada ayam koko, aiskrim, ayam balang. Kasih sayang. Terima kasih banyak atas usaha sudi berkongsi rezeki. Oi, papadam pun ada. Alhamdulillah. Hari ni nasi tomato. Alhamdulillah, nasi tomato. Terima kasih banyak atas usaha sudi berkongsi rezeki. Meriah ni. Ni hujan pula sikit. Tu dia sibuk sikit. Alhamdulillah. Ni cikgu di sini tengah susun lah untuk pelajar semua. Ini ada puding ni. Ada kuih donat juga. Alhamdulillah. Di sana anak-anak tengah buat bacaan Yasin lah. Alhamdulillah, macam inilah suasana untuk 17 Ramadan ni, nuzul Al-Quran, keberkatan hujan hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi.